Bismillahirrahmanirrahim. Manusia lebih bangga mempertahankan yang salah daripada menegakkan yang benar. Yang menjaga agama dianggap ekstrem. Yang melanggar hukum Allah dijulang-julang. Berpeganglah kepada kebenaran walaupun dunia membenci. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ia lebih berharga daripada seluruh alam. Manusia sendiri yang membuat pilihan nak ke syurga atau ke neraka, nak perbanyakkan amalan kebaikan atau perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Ibni Majah. Sesungguhnya seseorang itu boleh terhalang dari rezeki disebabkan dosa yang dilakukannya. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Hati yang mati dan hati yang sakit cenderung kepada kejahatan dan kemungkaran. Hati keras dan hati mati, ia sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tertutup oleh kesesatan dari tidak menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa pahala tidak dapat dilihat dengan mata. Ia akan terlihat di hari pembalasan, iaitu akhirat.